Warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan buat tuan-puan semua. Bertemu lagi dengan Kak Suzy hari ini. Kak Suzy kembali live. Semalam tak boleh live sebab semalam Kak Suzy ada urusan bantu adik Kak Suzy. Jadi apa khabar tuan-puan semua? Hari ini bertarikh 11 hari bulan April, iaitu bersamaan 12 Syawal. Kan? Jadi baru 12 hari kita menyambut Syawal, menyambut lebaran, dan hari ini alang-alang Kak Suzy dah live ni, hari ini mencatatkan satu lagi sejarah luar biasa buat emas. Di mana hari ini harga emas adalah harga yang tertinggi dalam sejarah peradaban. Sejarah dia. Kalau di public call, harga hari ini adalah harga yang paling tinggi, iaitu di account gap, iaitu bersamaan RM494 segram. RM494. Kalau tadi di harga outright purchase, dia dah mencapai RM498 segram. Cuma bila dah petang ini sikit, dia dah turun sikit. Lebih kurang kalau Kak Suzy tengok sekarang dalam RM495. Tetapi tuan-puan, janganlah rasa macam sudah hati harga akan turun lagi ke apa ke. Tidak, kita tidak tahu. Kalau tuan-puan tanya Kak Suzy pun tak tahu. Kak Suzy pun tak tahu. Kalau tuan-puan kata Kak Suzy harga emas akan turun lagi tak 400. Berat soalan tu saya nak jawab soalan. Berat soalan tu saya nak jawab tuan-puan. Saya ni bukanlah pakar emas ataupun seseorang yang mengontrol harga emas ini. Bukan. Even kalau tuan-puan tanya seorang pakar sekalipun, dia pun tak boleh nak jawab soalan ini. Kalau tuan-puan tanya, harga lepas ni naik lagi tak Kak Suzy? Kalau soalan tu harga akan naik, yes, ini Kak Suzy berani jamin. Tetapi naik berapa tu Kak Suzy pun tak boleh nak cakap berapa. Even kalau tuan-puan tanya pakar-pakar emas pun, dia orang pun tak boleh nak cakap berapa. Naik pun tak tahu berapa, turun pun tak tahu berapa. Habis tu apa guna Kak Suzy kat sini? Tuan-puan, jujur untuk Kak Suzy beritahu, harga emas ini tiada siapa, kalau kita rakyat marhain ni, kita tak boleh nak kontrol harga emas ini. Dan siapa yang tetapkan harga emas ini? Harga emas ini ditetapkan, kalau ikutkan macam public gold, kami akan ikut harga dari goldprice.org, yang mana harga ini ditetapkan dan dikontrol di London. Jauh tu tuan-puan, London. Dan ini telah diorang buat analisis, I don't know macam mana cara sistem dia, tetapi berdasarkan ekonomi dunia sekarang. Dan sekarang apa ekonomi dunia yang pelik. Kat sini istilahkan pelik yang sedang berlaku. Kalau tuan-puan perhatikan, yang pelik berlaku sekarang ni adalah apabila pihak US menetapkan tarif yang luar biasa ke atas China sekarang, ianya memberi kesan langsung ekonomi dunia yang sangat besar. Kerana kita tahu US ni negara besar, China pun negara besar. Dari segi import ekspor ni, China ni sangat besar. Macam yang kita ketahui US ni dia macam saja nak kenakan. I don't know, sorry. Mungkin statement saya tak ni. Cuma tarif, maksudnya tarif negara lain dia boleh hold untuk naikkan tinggi-tinggi tu. Tetapi untuk China, dia tak nak hold. Dia terus tetapkan tinggi-tinggi. Sampai 100 lebih persen kan. Jadi ini memberi kesan kepada harga emas. So sekarang tuan-puan, harga emas naik ni, tuan-puan rasa macam berdebar tak? Duk-dap. Bagi sesiapa penyimpan emas dahulu, dia tidak berdebar dudap-dudap. Dia akan rasa macam jantung nak keluar terus. Kenapa? Sebab happy sangat. Betul tak? Happy sangat sebab sebelum ni mungkin dia menyimpan 10 gram ke 20 gram. Sebelum ni mungkin beli 2,000 ke 3,000 saja. Hari ni harga melonjak hampir RM5,000 kalau dia pernah beli ada emas 10 gram. Betul tak? Jadi happy tu rasa macam ya Allah nak terkeluar jantung. Gitu. Jadi itu bagi penyimpan emas sebelum ni. Tetapi bagi tuan-puan, alah Kak Suzy, saya tak menyimpan emas pun sebelum ni, jadi macam mana saya ni? Tuan-puan, simpan je emas.
Simpan je. Harga mahal. Takkan saya nak simpan emas Kak Suzy? Harga kan mahal. Kenapa saya nak kena beli emas? Tuan-puan, hari ni saja cerita saya dalam grup saya, ada orang order sampai 2 kilo emas. Ada orang telefon saya cakap, Suzy, saya ada duit 100,000 ni. Emas apa yang saya boleh beli ni? Saya takut lagi harga emas ni naik lagi. Tengok AI tulis, gold price gossip. Kita gosip pasal emas hari ni. Okey, ya. Nak screenshot. Amboi pandai AI. Dia dah terus claim saya gold price gossip. Kita gosip hari ni, okey? Okey, jadi tuan-puan, kalau harga emas, harga emas sekarang yang tuan-puan tengok harga naik, harga meningkat ni, jadi tuan-puan jangan takut. Kerana tuan-puan tak boleh nak kontrol harga emas ni. Nak tak nak harga ni naik. Dia takkan tunggu tuan-puan. Dia takkan tunggu duit tuan-puan cukup. Dia takkan tunggu duit tuan-puan ni ada banyak. Dia takkan tunggu ni tuan-puan ni kata nak tunggu harga turun ke. Siapalah kita ni rakyat marahan biasa. Okey? Kalau kata ada orang dia nak marah PMX. Kata nak marah PMX sebab PMX lah ni buat ni gedebak-gedebu apa benda ekonomi, apa benda pandai tak pandai apa semua bla bla bla. Contoh. Okey? Tak ada kaitan juga emas ni dengan harga PMX, tuan-puan, dengan PMX. Okey, harga emas ni tidak dikontrol oleh PMX Malaysia. Harga emas ni tidak dikontrol oleh Malaysia. Tidak. Harga emas dikontrol oleh luar negara. Terutama macam sekarang kita memang pegang harga dari London. London je lah yang kontrol harga. Yang dia yang tetapkan harga. Dan kalau macam public gold pula. Public gold ni macam mana? Okey, apabila dah ketetapan harga tu dah ada, kita dah tengok analisa apa benda semua yang ditetapkan harga semasa tu berapa, sistem public gold dia terus convert saja harga tersebut kepada RM mengikut public gold punya price. Gitu. Okey. Jadi, kenapa public gold punya price ni? Okey, yang ni Kak Sri nak masuk. Ada orang dia cakap, harga public gold ni mahal lah. Saya tak nak beli dekat public gold. Kerana saya tengok dari syarikat lain lebih murah Kak Suzy. Public gold tetapkan macam sekarang kan 490. Okey, pagi-pagi tadi pun ada 2-3 orang tanya saya. Public gold tetapkan hari ni 494. Ada company dia tetapkan hanya 470. Ada company letak 450. Okey, kenapa harga ini berlaku seperti ini Kenapa harga ini berbeza? Waalaikumsalam. Hai Cik Reza. Apa khabar? Kenapa harga emas ini berbeza dari company A, company B, company C, D, E, F, G, H, Y, Z semualah? Okey. Kenapa ianya berbeza? Okey, tuan-puan. Harga emas ini, kalau tuan-puan nak tahu, di Malaysia terutama, Kak Sri bagi contoh Malaysia lah. Even Indonesia pun sama, Cik Man jawab tolong. Senang. Sebenarnya lantok lah mereka. Okey. Company berbeza. So, berbeza kat situ. Ya, betul. Sebab dia tak ada harga kawalan. Ya, betul. Emas ni tak ada harga kawalan. Dia tak macam beras, dia tak macam gula, dia tak macam telur, tak macam ayam. Okay? Jangan nak marah kat PMX. Ini selalu saya pun debush kang. Masuk pak politik pula. Janganlah subuh-subuh nak salah PMX. Korang ni belajar ni cerdik sikit Tu orang kata BODO tu Bista tu simpan dalam poket. Jangan tunjuk kat orang. Okay? Macam mana saya cakap ni? Dah lupa dah. Okey, harga emas ni bukan harga kawalan. So, jadi sebab itu setiap syarikat dia akan menetapkan harga masing-masing berdasarkan kos pengurusan dia. Berapa saiz syarikat dia, kecil ke, besar ke, dia ni ada kilang ke tidak. Lepas tu, macam mana dia punya kos operasi, insurans, security, logistik, lagi apa? Banyak-banyak lagi kos lah. Terutama juga berkaitan dengan kos pembuatan emas tersebut. Okey. Sebab itu kalau tuan-puan perhatikan emas public gold, dia dah cantik terletak. Kejap. Ni nampak? Emas public gold dah cantik macam ni, dah minting. Tuan-puan dah nampak emas ni cantik, bling-bling dah. Sebab itu emas public gold ni dia dah ada standard price dia. Berbanding kalau tuan-puan tengok macam tadi Kak Sri katakan, ada syarikat menawarkan 450. Malah ada di bank contoh menetapkan okey kalau beli harga di akaun emas mereka, harga tu jauh lebih murah daripada public gold.
Kenapa mereka boleh tetapkan lebih murah? Okay, sebab itu, tuan-puan kena faham ilmu ini. Kalau tuan-puan lihat, ada satu-satu company yang letak harga tu rendah. Okay, letak harga tu rendah. Jadi, tuan-puan kena check dengan diorang. Harga ini ada emas fizikal ke? Tidak ada. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, kalau ada emas fizikal, sekiranya you kena bagi contoh. Saya nak keluarkan emas 10 gram. Berapa saya kena bayar? Kat sini selalunya syarikat tersebut bermain harga. Kerana kadang-kadang kalau sesuatu syarikat yang dia kata, simpan sahaja dekat akaun kami, akaun emas kami jauh lebih murah dari public gold. Terang-terang dia cakap. Okey? Sebab dia biasanya yang nombor 2 ni dia tak ada. Fizikal dia tak ada. Kalau dia ada pun untuk keluarkan fizikal ada satu charge yang sangat mahal. Sebab itu kebanyakan syarikat yang menawarkan kalau akaun emas ini dia tawarkan murah, diorang akan nasihatkan pelanggan dia, alah puan, tak payahlah ambil emas fizikal. Nanti emas ni dah naik harga tinggi, puan jual je terus. Kenapa aku jadi macam ni? Okay, puan jual je terus. Puan jual je terus, nanti menikmati keuntungannya. Nampak permainan dia. Dia tak bagi pelanggan dia ambil fizikal. Sama juga ada yang contoh, bank-bank yang menawarkan akaun emas tu. Okay, sebab itu tuan-puan boleh lihat, mereka boleh menawarkan harga yang rendah dari pasaran kerana biasanya mereka ni bermain nombor. Ini kita istilahkan bermain nombor. Kenapa bermain nombor? Yelah kalau dia tengok harga pasaran emas sekarang. Dia tengok harga pasaran emas sekarang, dia kata, contohlah macam, jangan, saya buka. Okey, harga pasaran emas sekarang, harga sekian. Kalau public gold letak 494, kami letak 450 sahaja 1 gram. Jadi, contohlah harga 450 tu adalah harga pasaran, harga lombong. Harga yang memang tak ada fizikal. Jadi, tuan-puan, dengar ni satu lagi. Ilmu emas yang betul. Kalau tuan-puan beli emas, pastikan emas fizikal ini di tangan tuan-puan. Jangan di tangan pihak ketiga. Sebaiknya setiap kali tuan-puan beli emas, dapat emas fizikal. Kalau anda kata perlu bayar mahal sedikit, bayar lebih sedikit, bayar sahaja. Okey? Janji emas fizikal ni di tangan kita. Apa-apa jadi dekat kita, maka aset kita tetap dengan diri kita. Okey? Sebab ianya bahaya sekiranya apa-apa berlaku. Contoh kalau tuan-puan simpan kat bank. Okey? Bank mungkin Malaysia ni kita tak pernah dengar lagi. Tapi ianya tidak mustahil. Kalau kita tengok luar negara, bank dia boleh umumkan, minta maaf kami bankrupt. So orang berpusu-pusu nak pergi ambil duit dia. Orang simpan banyak pun dia tak boleh nak bagi duit orang sebanyak yang dia suka. Saya pun suka emas fizikal. Hai, Dr. Kamarubaya. Dr. KB. Okey. Ya, saya pun suka emas fizikal. Ya, betul. Cik Man pun kata betul. Okey, nampak? Cik Reza kata, yang seiring tak jauh beza harga seekor kambing sama dengan nilai emas. Ya, benar. Sebenarnya kalau kita nak tengok ketetapan harga emas ni, kurang lebih tuan-puan pergi tengok harga seekor kambing. Janganlah tengok harga kambing, anak kambing. Carilah harga seekor kambing yang matang. Yang mana, macam mana kambing matang ni? Tuan-puan boleh compare untuk kalau nak buat korban. Itu adalah seekor kambing yang matang. Sebab kadang-kadang ada orang cakap juga, Kak Suzy, orang kata 1 dinar ni sama seekor kambing. Hari tu saya beli seekor kambing, saya nak bakar, saya beli 1,000 je. 1,500 je. Sekarang kan 1 dinar dah dekat 2,000. Dah dia pusing kat situ. Sebab tu saya kata, cari kambing yang matang. Yang memang biasanya yang matang ni nak senang, grade dia adalah yang boleh dibuat korban. Jangan ada orang jual anak kambing apa benda tu. Semua memang murah lah. Kos keluar mahal. Ya, betul. Kena pandai kawal harga sendiri. Kawal keuangan sendiri. Ya, Cik Man cakap. Kita tak boleh kontrol harga emas. Tetapi kita boleh kontrol keuangan kita. Poket kita. Ya. Tapi public gold memang mahal. Sebab saya pun join juga. Apa nak buat. Public gold mahal. Tak apa. Saya terima. Harga setiap negara pun berbeza. AUX. Ya, betul.
Even dari segi mata wang kita, conversion rate. Conversion rate antara macam RM ke USD, USD ke RM. So conversion rate tu main peranan ikut negara. USD convert ke Indonesian rupiah sama juga affected dengan harga emas. Sebab tu kalau kadang-kadang tuan-puan boleh lihat harga emas macam Kak Suzy selalu pergi ke Indonesia kan. Harga emas kalau di Malaysia contoh 498, tapi kalau tuan-puan tengok harga Indonesia sekarang, harga Indonesia hari ini sekejap ya. Sekejap Kak Suzy tengok ni. Okey, Public Gold Indonesia. Harga hari ini dia jatuh 1,865 juta. 1,865,000 untuk 1 gram. Okey, jadi sebenarnya kalau yang ini tuan-puan convert kepada RM, kemungkinan besar dia up to mungkin 498 ataupun 499 ataupun mungkin RM500 segram. Okey, kalau convert dari rupiah ini ke RM. Sebab conversion rate USD ke rupiah. Macam sekarang lagilah Indonesia rupiah dia jatuh mata wang dia jatuh sikit. Dia tengah jatuh sekarang ni. Okey. So dia agak rendah jadi dia nampak mahal lah. Mahal. Sebab tu kalau berbeza kalau Malaysian dia nampak murah sikit. Tapi kalau tuan-puan ni Indonesian tak nak beli saja. Sebab tu tuan-puan kena selamatkan duit tuan-puan. Ya ibu-ibu bapa-bapa sekalian, selamatkan aja wang tersebut kepada rupiah, kepada emas. Jangan disimpan dalam rupiah walaupun disimpan di bank, rekening bank. Kita jadi Indonesia dah aku. Okey. Kalau kita simpan dekat pajak 6 bulan, berbaloi ke kita ambil semula 90%, 80%, 75%. Okey. Nak simpan emas, jangan simpan di tempat pajak ataupun Ahranu. Cik Reza, okey. Kalau nak simpan emas, kata kalau tuan-puan beli dah ketul-ketul ni, banyak ketul, simpanlah emas di safe deposit box. Kerana safe deposit box, dia tak ada untuk charge kos upah. Tapi kalau macam ni Cik Reza kata, simpan kat pajak, berbaloi ke kita ambil semula 90%, 80%, 70%. Okey, adakah Cik Reza ada keperluan untuk ambil wang ni? 90 ke 80 tak kisahlah mana-mana pajak yang tawarkan. Seperti yang 2 hari lepas kan saya cerita tentang Ar-Rahnu. Okey. So, kalau kita ada keperluan untuk pakai duit tu sebagai contoh. Okay, contohnya, tuan-puan mungkin nak pergi sambung belajar, okay, ataupun tuan-puan mungkin ada nak renovate rumah sikit, ataupun tuan-puan ada nak pergi melancong, ataupun tuan-puan memang ada nak pakai duit tu, mungkin nak buat installment rumah, nak beli baru, aset, okay, ataupun tuan-puan nak jual tu untuk modal bisnes. Ini keperluan kenapa? So, kita kena lihat apa kegunaan duit ni. Kalau Cik Riza kata, okey contohlah nilai emas tu RM10,000, Cik Riza ambil 80%, bermakna dapat RM8,000. Okey, duit RM8,000 ni Cik Riza nak pakai buat apa? Kalau ada antara keperluan yang kita nak tadi dan dalam masa 6 bulan kita yakin boleh tebus, ya digalakkanlah untuk tebus dengan syarat ada keperluan. Tapi kalau sekadar keperluan sebab kita tengok harga naik sekarang, pergi gadailah nanti dapat RM8,000. RM8,000 buat apa? Pergi joli katak. Toik. Habis macam tu duit. So, nasihat saya, janganlah buat macam tu. Kenapa tuan-puan nak perlu gadai, lepas tu ambil buat hutang? Sedangkan emas tu kalau dia duduk diam-diam, dia tak gigit pun kita. Kan? Sebab itu, kalau nak gadai, pastikan ada keperluan. Jangan saja-saja gadai sebab suka-suka hati tengok harga emas naik. Sama juga rules dia, jangan saja-saja jual walaupun tuan-puan tengok harga emas melonjak naik sekarang. Okey? Sebab emas ni dia ibarat macam tuan-puan memiliki rumah. Walaupun sekadar 10 gram. Tuan-puan kata, Allah saya ada 10 gram je. Okay, 10 gram nilai dia dah hampir RM5,000. Walaupun hampir RM5,000, 10 gram emas ni dia ibarat macam kita ada rumah. Tuan-puan, kalau tengok nilai rumah tuan-puan pergi saja-saja suka-suka hati pergi jual ke? Harga rumah aku dulu aku beli RM300,000, sekarang dah naik RM1 juta. Jomlah bang kita jual rumah kita ni. Lepas tu nak duduk mana? Okey? Dapat duit nanti baru terkia-kia cari rumah juga. Cari rumah baru pun kurang lebih harga dah hampir dekat RM1 juta juga. So macam tu juga emas. Okey?
Emas dia ibarat satu aset, dipanggil ni aset mampu milik dan juga aset mudah alih. Nah, dia tak macam rumah. Rumah ni tak mudah alih. Kita tak boleh nak angkat rumah kita. Oh, kita nak pindah Ipoh. Oh, angkat rumah dari KL pergi pindah Ipoh. Tak ada kan? Jadi, emas ni macam tu. Kalau kita tak ada betul-betul keperluan, simpan saja tuan-puan. Okey? Tuan-puan tahu tak tuan-puan ni hidup berapa lama lagi? Siapa boleh jawab soalan saya? Tak ada orang tahu. Okey? Kita tak tahu kita ni hidup berapa lama. Yelah, insyaAllah lah yang ni kita sihat ni. Okey? Mungkin esok lusa saja. Okey? Mungkin sebulan lagi. 5 tahun lagi. 20 tahun lagi. Mungkin 50 tahun lagi. Jadi, kenapa tuan-puan ada aset sekarang? Tuan-puan rasa, oh harga emas dah naik ni, jomlah jual. Lepas tu joli. Lepas tu nanti tua-tua, makan nasi, ikan bilis sekor. Nak macam tu? Okey? Jadi, fikirkan. Assalamualaikum Kak Suzy. Waalaikumsalam. Hai Cik Yasin. Lama tak jumpa. Selamat Hari Raya. Okey. Oh, terima kasih. Okey. Tadi dia yang kasih Okey. Terima kasih. Hai Cikgu. Hai Poi. Kurang defisit nilai susut rendah. Saya cukup respect dengan makhluk yang bernama emas ni. Ya, benar. Respect kan? Nampak? Ciptaan Allah memberikan kita satu logam yang sangat mulia, yang sangat bagus, yang sangat di-appreciate oleh manusia. Bukan sahaja di Malaysia, bukan sahaja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sebab itu, emas ini adalah universal. Okey, dia tuan-puan pergi mana-mana negara, setakat ni kita tak ada lagi negara yang mana dia nyatakan, minta maaf, kami tak terima emas. Tak ada lagi. Okey? Tapi kalau kita bawa duit tunai kita, ada negara dia cakap, minta maaf, kami tak terima RM. Kan? Kalau tuan-puan bawa duit RM1, duit RM5, ada negara, dia tak nak terima. Sebab kita bawa duit RM1, RM5, walaupun nilai dia RM1 juta. Okey? Nampak? So, berbeza kalau tuan-puan bawa emas, walaupun 0.25 gram. Kecil-kecil saiz pun tak kisah. Janji emas dia diterima di mana-mana negara. Nampak perbezaan emas dengan mata wang. Jadi tuan-puan, apa tunggu lagi? Ada duit dekat bank. Okey? Jual rumah ke? Nampak? Saya ada ni, saya punya Poi ni. Nampak? Dia dapat pelanggan baru jual rumah. Okey, beli emas terus hampir 1 juta. Hampir 2 kilo. Okey, jadi tuan-puan, nampak? Pakcik ni amat ingin menyelamatkan duit dia. Dia tak nak hangus, dia tak nak habis terbelanja entah apa-apa nanti. Sebab walaupun tuan-puan dengar nilai duit 2 juta, sikit ke banyak? Kalau tuan-puan ada duit 2 juta, sikit ke banyak? Cuba komen sikit. Kata kalau tuan-puan ada duit 2 juta. Tiba-tiba. Ada 2 juta. Sikit ke banyak duit 2 juta ni? Okey? Banyak. Kalau tuan-puan ada duit 2 juta ni, agak-agak berapa lama tuan-puan boleh simpan dan tempoh untuk dibelanjakan? Ada duit 2 juta. Banyak ni kali ni. Bukan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah tu sikit je. Dalam RM600 je. Ini 2 juta RM. Okey? Agak-agak berapa lama tuan-puan ambil, tuan-puan rasalah tuan-puan boleh survive dengan 2 juta. Hidup dengan 2 juta. Saya dah kurang berkawan dengan emas ni. Dulu-dulu rajin gak gegile pajak top up tambah baru lagi emas. Ini kaedah yang saya kata hari tu. Disiplin tahap dewa. Kan Cik Reza? Cik Reza mesti buat ada emas, gadai, dapat duit, pergi beli baru. Lepas tu gadai lagi, dapat duit, beli baru. Yang ini, dia tak nafikan kalau orang berdisiplin tinggi, boleh menjana keuntungan. Tapi sebab tu saya kata, kena disiplin tahap dewa. Kerana tuan-puan ibarat buat hutang, dapat duit, beli baru. Buat hutang, dapat duit, beli baru. Buat hutang, dapat duit, beli baru. Nanti harga naik, jual, tebus, jual, tebus, jual, tebus, jual, tebus. Okay, saya faham konsep ni. Sebab dulu pun,
saya ada berkawan dengan orang yang buat konsep ni. Saya tak buat tapi saya study dia punya konsep sahaja. Okay? Saya tengok-tengok, tak boleh ni. Sebab tu berani saya cakap, kalau nak buat that konsep, tuan-puan kena ada tahap disiplin, tahap dewa. Okay? Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan ada duit 2 juta, tuan-puan rasa duit ni banyak. Okay? Tapi, berapa lama masa diambil untuk habiskan ni? Cik Bunga, emas tengah mahal ni, patut ke jual untuk bayar baki rumah berbaki 137K? Boleh minta pandangan puan? Okey. Itu 137K, adakah nilai yang termasuk dengan pinjaman ataupun dia punya harga rumah, harga pokok? Okey? Kalau itu yang termasuk pinjaman, puan boleh cek harga pokok kita loan tu sebenarnya kurang lagi. Okey? Kalau tuan-puan tengok itu ada penjimatan up to 20,000, 30,000, yes. Better pergi jual emas, selesaikan baki hutang ni. Tapi kalau katakan baki pokok tu dia dah macam dah kecil sangat kalau yang ini tuan-puan boleh buat macam separuh-separuh lah. Masih lagi boleh separuh. Ataupun kalau macam nak selesaikan betul pun boleh juga selesaikan. Nanti after this dah tak perlu bayar duit rumah. Duit tu dah boleh guna untuk beli emas baru. Boleh juga. Yang tu saya tengok kat outstanding, belum tanya bank lagi. Saya rasa kalau tengok outstanding, bila tanya bank, pasti ada kecil lagi nilai dia. Kemungkinan besar mungkin dalam 100,000 je. So kalau macam tu dah cukup ada emas, memang yang kita try nak clearkan rumah, okay, better jual. Boleh je. Sebab kita nak jimatkan lagi kita punya interest yang bank charge kat kita tu. Ya, boleh. Lepas tu nanti lebihan duit tiap-tiap bulan selepas kita dah clear bank ni kan. Contoh kalau 137,000 kurang lebih puan bayar dan 1,000 lebih juga sebulan kan. 1,000 lebih tu yang pergi joli pula. Okey, kumpul aset baru dalam emas. Bermakna tiap-tiap bulan puan dah boleh beli emas. Emas baru. Tak kisah harga berapa-berapa, janji 1,000 lebih tu kita daripada dulu bayar rumah, sekarang dah boleh ada emas baru. Kalau pajak 90 plus%, okey label. Rugi sikit 80% ke bawah memang kena tahap apa jadi dewa. Kalau dapat pajak tinggi okey kan? Betul kan? Tapi kalau pajak ni selalunya yang saya tahu jarang dia nak bagi 90% ke atas. Yang paling maksimum saya jumpa around 80-85 sahaja. Biasanya kalau ada tempat pun menawarkan 60%. 60% tu pun tahap paling bawah lah. Okay? Up to biasa 80-75. Kan? Terima kasih atas pandangannya. Ya, sama-sama Cik Bunga. Okay? Jadi, itulah emas. Okey, tadi berbalik kepada kenapa harga public gold dia mahal sedikit. Okey, public gold ni salah satunya lagi adalah satu berkenaan dengan emas kita. Emas public gold ni dia dah cantik tuan-puan. Tuan-puan kalau dah terima dah, wow, jatuh cinta. Aku cinta padamu. Macam tu lah boleh cakap kat emas tu kan. Cakap kat emas lah macam cakap kat bini orang. Okey, so kita dah boleh jatuh cinta macam ni kan. Gambar ketupat. Nampak? Mana tak jatuh cintanya gambar ketupat emas tiba-tiba comel. Kan nampak emas ni dah comel jadi kita suka. Okey, secara tak langsung kita nak memilikinya. Okey? So emas public gold ni dia mahal sikit sebab public gold ni dah banyak buat investment, R&D semua dan beli mesin-mesin untuk menghasilkan emas-emas yang berkualiti. So out dah ketupat raya. Ya betul, nasib baik hari tu saya ambil cepat. Okey? Saya pun ambil hari tu berapa keping je? 4 keping je. Okey? 4 keping, 5 keping je. Rugi pula tak ambil banyak. Jarang lah ni public gold produk dia nak habis cepat macam ni. Tak sangka ketupat tahun ni laku. Sebab design ketupat ni pun baru first time public gold buat. Okey? Akan datang sebab public gold dia dah beli mesin yang canggih. Yang mana dia boleh membentuk emas-emas tu mengikut gambar-gambar logo ke benda yang dah boleh dibuat lah. Tuan-puan design lah. Tuan-puan nak design muka pun tuan-puan pun boleh. Boleh. Sebab dia dah guna mesin yang canggih. Okey, jadi public gold ni dia sentiasa improve dan follow teknologi. Okey,
Itu salah satunya. Dan sebab itu, walaupun dia beli mesin tu, tak adalah dia charge kita ke apa, tidak. Harga dia pun dah ikut ketetapan harga semasa. Tapi maksudnya sini, Public Go menggunakan sedikit keuntungan dia tu untuk invest dalam company dia, menghasilkan, membeli mesin, mold ke apa, produk-produk yang lebih bagus. Sebab itu sebenarnya, kalau, sesiapa yang sedang lihat live saya ni, kalau tuan-puan ada syarikat, syarikat. Contohlah nama syarikat Myvi Kancil. Contoh saya tengok ni kan, dia gelak saya kan. Cik Myvi Kancil ni ada syarikat, tiba-tiba kata, Kak Suzy, saya ni ada pekerja 50 orang. Saya nak create satu emas ni, tulis logo syarikat saya, Myvi Kancil. Boleh tak? Saya tak nak nama Public Gold tu. Jawapannya, boleh. Nampak? Public Go juga ada menyediakan khidmat yang mana tuan-puan boleh custom made emas ni mengikut keinginan tuan-puan, impian tuan-puan. Tuan-puan dah ada syarikat kan, nak bagi hadiah dekat pelanggan. Ataupun tuan-puan nak kahwin, manalah tahu nak bagi segram seorang dekat tetamu yang hadir kan. Mana tahu kan. Jadi tuan-puan nak custom made emas ni, tuan-puan punya perkahwinan, boleh. Bayar je lah sikit. Jadi Public Go menyediakan khidmat itu. Maksudnya khidmat custom made emas. Berapa kuantiti? Setakat ni Public Gold dia cakap tak ada minimum kuantiti. Tapi tak adalah sekeping At least kalau yang gram-gram ni lebih kurang 50 lah saya suka letak Jadi tuan-puan kalau nak custom made, tuan-puan ada syarikat, boleh pergi ke Public Gold. Buatlah Happy Teachers Day atau Nurses Day. Happy Teachers Day. Teachers Day setakat ni kita buat yang congratulations, yang macam tu. Boleh. Saya propose. Saya screenshot ni, nanti saya bagi dekat management. Cik Ayam Jago. Saya berumur 23 tahun, dah ada 13.4 gram. Okey ke? Okey. Alhamdulillah. Dah kerja ke masih belajar? Alhamdulillah ada. 23 tahun, 13 gram. 13 gram kurang lebih dah 10, 5, 6, dalam 6,500. Kan? Betul tak? Dekat 7,000 dah dia punya saving. Teruskan. Sebab Cik Ayam Jago masih anak muda, tengah membina kekayaan. Kan? Nampak dalam 6-7 ribu. Ini kalau ikut formula saya, hukum formula saya, 1,000 setahun kalau bekerja. Kurang lebih dah 6 tahun bekerja. Betul tak? Siapa pernah dengar saya punya formula bekerja? 10 tahun bekerja kurang lebih kena ada 10,000. Itu paling minimal lah. 20 tahun kerja kena ada 20,000. Ini baru kerja. Nampak dia dah ada saving dah hampir RM7,000. Tahniah saya ucapkan. Bila nampak emas 13.4 gram tu, ada rasa nak belanja tak Cik Ayam Jago? Ada rasa nak pergi joli tak? Ada rasa nak pergi beli kasut baru tak? Nampak emas ni kan 13 gram, mungkin ni 13 keping kan? Ada tak rasa macam tu? Berbanding kalau kita tengok duit, ada 6,000. Kan? Jadi itulah perbezaan bila kita ada emas dan juga ada duit. Tak ada kak rasa nak tambah lagi. Ya betul. Itulah perasaan bagi mereka yang ada simpanan emas. Sebab itu selalu saya galakkan tuan-puan, dapat duit gaji, simpan dulu, belanja kemudian. Dapat duit gaji, simpan dulu, belanja kemudian. Yang penting simpan dahulu. Saya pun yakin Cik Ayam Gajuh. Sorry salah sebut. Cik Ayam Jago. Tak adalah dia terus belanja semua gaji pergi simpan emas. Betul tak? Kan? At least portion kurang lebih 10% atau 20% sahaja dari gaji dia simpan emas. Selebihnya 80% lagi atau 90% lagi belanja. Komitmen. Bayar bayar motor ke, bayar kereta ke, bayar duit sewa ke, bagi mak ayah ke, komitmen kita yang lain. Ataupun nak pergi beli makanan viral. Nak beli baju baru. Yes, boleh. Cara saya ajar, saya pun tak adalah kata tuan-puan ada duit, semua kena simpan emas. Jangan beli apa-apa lain. Tu mungkin orang lain. Saya tak. Mesti pelik sikit kan?
Kerana saya ni manusia biasa juga tuan-puan. Saya juga ada keinginan. Saya juga ada naluri seorang manusia. Nak melawar, nak pakai baju baru, nak pakai tudung baru, nak pakai lipstick. Kan? Sebab itu, hukum keuangan senang sangat. Dapat duit, dapat gaji. Ni nak standby dapat gaji kan? InsyaAllah 2 minggu lagi kita dapat gaji. 2 minggu ni makanlah dulu nasi dengan telur ke dengan ikan bilis seekor ke dulu bertahan dahulu kalau duit dah habis raya hari tu. Okey. So tuan-puan ada keinginan. Kurangkan healing dengan benda viral yang mahal. Ya betul. Tak adalah kita nak healing tiap-tiap bulan kan. Sekali-sekala mungkinlah ada kita betul-betul teringin. Tapi tak adalah kita nak memang every month benda mengarut. Kan? Sebab bila tuan-puan dah faham konsep emas ni, ianya dah sebati dengan diri tuan-puan. Okay? Tuan-puan akan pandai kontrol tuan-puan punya keuangan. Kak Suzy tak adalah cakap, tak boleh langsung beli barang mahal. Tak ada. Kak Suzy tak pernah halang macam tu. Macam Kak Suzy cakap, tuan-puan pun manusia biasa. Pasti ada satu-satu keinginan yang mana benda ni tuan-puan dah lama bertahan, dah lama teringin. Tapi tuan-puan hold dahulu untuk memilikinya. Sampai masa tuan-puan tengok keuangan dah cukup lengkap dengan saving yang ada. Tuan-puan baru miliki barang tersebut. Jadi tak ada masalah. Okay? After that, tuan-puan bila nak miliki barang tersebut pun saya yakin. Bila tuan-puan dah pandai simpan emas, 44 kali tuan-puan fikir. 44 malam tak lena tidur. Betul ke aku nak beli benda ni? Betul ke aku nak beli benda ni? Bagus ke tidak ke? Mengikut keperluan ke? Kalau aku dah beli ni, keperluan penggunaan dia macam mana? Kan? Boleh je janji pandai manage cash flow. Yes! That's it. Sebab itu, kalau tuan-puan dah ada emas ni, jadi sebab itu, Kak Suzy nak tuan-puan miliki dulu emas. Jangan duk sembang kosong, sembang pompang-pompang, cakap itu, cakap ini, komen itu, komen ini. Harga emas mahal, harga emas mahal, harga emas mahal. Dari harga RM350, dia cakap harga emas mahal. Sampailah hari ni harga RM494. Harga emas mahal. Bila dah naik RM494 ni, sibuk pula tanya, Kak Suzy, bila harga emas nak turun RM400? Saya nak beli emas. Dulu harga yang 350 tu dia kata mahal. Dia tak nak lagi beli emas. Padahal tak sampai pun setahun harga ni dah cecah hampir RM500. Barulah gelabah. Assalamualaikum Kak Suzy. Waalaikumsalam. Hai Cik Chot. Boleh je janji. Okey, ni. Okey, apa khabar? Apa khabar Cik Chot? Selamat Hari Raya. Kan? Baru kerja. Okey, Cik Ayam Jago saya doakan moga every month terus simpan emas dan jangan sesekali skip walau 1 bulan. Buat aja saving. Walaupun katakanlah paling minimum 1 bulan tu boleh RM100 je ke kan? Simpan. Pejam mata simpan. InsyaAllah hidup lagi. Dari segi cukup makan kita tu cukup. Okay? Update up to date juga mesin AI. Ya, up to date alright. Cik Rino, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada tak masa tahun untuk bulan Rejab ke Syawal harga emas turun 50%? Harga emas turun 50%, setahu saya kalau mengikut sepanjang saya 16 tahun ni harga emas tak pernah lagi turun 50%. Kalau dia turun pun paling banyak saya rasa nak 20% pun tidak sampai. Belah-belah peratus tu ada. Kalau kata nak turun 50% Rejab ke Syawal, setahu saya kalau Syawal ni dia naik je lagi harga. Rejab tak pastilah, tak tengok. Nanti saya kena study. Cuma kalau tanya turun 50%, sepanjang saya 16 tahun ni tak pernah lagi harga emas turun 50%. Kalau turun belah-belah peratus tu ada. Okay, itu awal-awal dulu tahun macam 2011, 2010 gitu sikit ke 2012 macam tu. Kalau turun 50% ni, wow, saya antara orang yang berhari raya awal. Kan, kita pergi borong harga emas. Okay, Kak Rohana, selamat Hari Raya Kak Suzy. Ya, selamat Hari Raya Kak Rohana. Apa khabar? Okay, sekejap saya nak baca komen-komen yang kat atas ni juga. Saya takut saya terlepas pandang. Okay, ni sold out tadi. Terima kasih pandangan. Okay, dah. Okay.
Okey. Jangan tunggu harga emas turun Jangan tunggu harga emas turun. Kalau tuan-puan tunggu harga emas turun, saya takut duit tuan-puan tu dah habis. Kalau 50% turun, saya borong. Okey, dengar tuan-puan Katakanlah. Dengar ni. Katakanlah harga emas turun 50%. Apa tuan-puan perlu buat? Yes, tuan-puan borong emas. Okey, kalau anda kata tuan-puan ada emas ni, tuan-puan boleh pergi gadai. Dapat duit tu, boleh beli baru. Ini rules ni Kak Suzy boleh ajar. Tapi jangan buat pergi gadai tebus tu banyak sangat. Setakat 1, 2 surat tu macam okey lagi. Okey? Kenapa? Sebab tuan-puan nak lock emas yang baru. Biasanya dia kalau turun 50% tu jangkaan tak mustahil dia boleh naik balik 50%. Sebab emas ni biasanya kalau dia dah naik satu paras ini, contoh, ni naik satu paras ini, dia akan mengatasi lagi. Tetapi bila dia nak mengatasi tu kita tak tahu bila. Okey, contoh macam sekarang harga baru pagi tadi kan harga tinggi sikit kan. Ni petang ni dia dah rendah sikit je. Saya tengok graf. Sat no. Okey, petang ni dia dah petang ni makin naik rupanya. Tadi dia turun sikit. Kalau tengok harga emas sekarang. Wait Wah. Dia makin naik lah tuan-puan. Saya tunjuk sini. Laptop ni susah nak angkat. Tengok ni. Tengok tuan-puan boleh type goldprice.org. goldprice.org. Jom kita tengok harga emas terkini. Okey. Kak Suzy ni bercakap. Kita terus view fakta je tuan-puan. Sekejap Kak Suzy mirror your video. Ni nampak ni. Okey, tuan-puan tengok ni. Tengok gambar ni. Sekejap, saya buat screen pusing. Sibuk iklan ni kan. Jadi kecil skrin saya. Sekejap no. Okey, tengok tengah ni. Harga emas tengah naik. Okey. Tengok yang mana? Tengok yang warna kuning ni. Ni latest ni. Atas sekali. Okey. Merah tu harga semalam. Biru tu harga 2 hari lepas. Nampak? 3 hari ni harga naik. Okey. Sebab itu tuan-puan ada duit. Tukar duit jadi emas sekarang. Sebelum harga emas naik lagi. Hari tu dia turun sekejap. Kan hari tu Kak Suzy ceritakan pelabur-pelabur ni dia ada duit. Okey, dia ada emas. Dia pergi jual sekejap sebab dia nak cover dia punya saham. Okey. So, lepas dia dah cover, dia dah tahu untung dia dah boleh, tak ada rugi sangat. Okey. Jadi, sekarang dia akan start beli balik. Macam saya kata tadi berkaitan dengan tarikh yang telah diletakkan oleh Amerika Syarikat. Lagilah dia ketegak sangat kan dengan China tu kan. Jadi sebenarnya impak dia besar kepada rakyat dia juga sebenarnya. Kita Malaysia tak terasa sangat sebab kita Malaysia tak ada banyak sangat ni barang dari inilah ke US. Jadi tuan-puan, benda-benda tu macam saya kata tadi, kita tak boleh nak kontrol dia. Jadi apa yang kita boleh kontrol? Duit tuan-puan. Duit itu adalah duit kita yang kita boleh kontrol. Okey. Jadi tuan-puan ada duit, simpan emas. Kenapa nak simpan akaun bank lagi? Berapa kali Kak Suzy dah tunjuk, berapa banyak dah contoh Kak Suzy tunjuk kiraan berbanding kalau tuan-puan simpan duit. Ni mungkin ada orang baru baru tengok kan, saya kan. Tengok kenaikan dalam masa 1 tahun 25%. 5 tahun 90%. 20 tahun 768%. Kenaikan harga emas. Kalau tuan-puan simpan duit di bank, berapa kenaikan 1 tahun dividen yang tuan-puan dapat? Berapa bank bagi sekarang? Kurang lebih. Jangan cerita yang tahun 80-an. ASB 80-an. 90-an. 14% kan? Sekarang tak ada dah. Bank pun berapa je bagi sekarang? Kurang lebih 5% je.
Nampak? 5% sahaja. So macam mana? Okey, Mes sini Kak Sui tunjuk kiraan lagi. Kan? Bagi Topa faham lagi. Sekejap. Kita tinggikan. Kita conteng-conteng. Macam biasa kita cantik-cantik ya anak murid. Kita kat sini. Saya ni tak boleh lama live hari ni. Sebab sekejap lagi saya ada urusan. Tak apa. Mes ni kita cerita. Ni cerita yang hari tu, 2 hari lepas. Ar-Rahnu. Siapa nak tengok yang pasal Ar-Rahnu ni? Kak Sui tak ulas hari ni lah. Ni tengok masuk ni. Suzy Isa channel. Saya dah upload dah dekat situ. Okey. Cari live 111. Itu video live saya yang 111. Banyak lagi video live saya. Tapi banyak saya tak upload. Malah dari TikTok ni pun kadang-kadang saya lupa. Dia burn gitu je. Selamat petang si Suzy. Hai. Selamat petang. Cik Puan Ita, Rosita, Fabian. Ya, very good. Dah siap ada PG code. Cantik orangnya, ya. Aduh dong. Ini filter saja. Alhamdulillah. Okay. Okay, 50% saja borong. Okay, so hari ni Kak Suzy nak terangkan sedikit. Tadi kan Kak Suzy cakap kan, kalau Tompan simpan duit kat bank. Kenapa Kak Suzy ni, kalau Tompan tengok lately ni, saya suka sangat memang nasihat orang, ada duit dekat bank, tukar je jadi emas. Tukar je jadi emas. Kenapa? Sini saya nak cerita ni. Kalau Tompan ada duit kat bank, mesti kita nak bagi contoh apa? Ya, dia punya fine, duit, ataupun uang. Uang di bank. Tukar. Jadi emas. Yes. Ini kalau orang bank tengok saya ni mengamuk dia. Saya harap dalam ni tak ada orang bank. Ataupun orang kerja bank. Boleh je tengok. Korang kerja je dapat gaji je kan. Bank tu bukan korang punya. Kan? Untung tu toke bank yang dapat. Tapi duit Tompan dapat gaji je. Jadi ikut ni. Malah saya pun ramai dari pekerja bank. Simpan emas. Okey, si Suzy Kak. Bukan perunding. Si Suzy cikgu Kak. Bukan perunding Kak. Bolehlah nak panggil saya apa-apa. Okey. Saya suka lebih claim saya pendidik dan pembimbing emas. Saya didik orang tentang emas je. Ilmu free mantap banget. Ya, ayo dong. Lihat. Kenapa duit bank harus kita tukar jadi emas? Okay, katakanlah Tompan ada RM10,000 lah. Kau nak tulis berapa? Tompan banyak lagi ke duit daripada RM10,000? Tanya. Kan? Nampak katakanlah kita ambil satu amount yang kurang lebih lah. Kalau Tompan ada banyak lagi, nanti Tompan tambah lah kan? Okay, katakanlah Tompan ada duit RM10,000. Kalau di bank, ini emas. Kita tengok sekarang Kalau di bank dengan duit RM10,000, sekarang Tompan boleh beli emas banyak mana? Dengan harga hari ini 10,000 ya. Bahagi 494. Nah, Tompan boleh dapat emas kurang lebih 20 gram sahaja. Hari tu masa emas turun 468, tak silap saya sempat top up untuk anak-anak, adik dengan adik account gap. Dan saya punya tak sempat. Aduh. Tak apa, tambah je. Sikit je beza tu. Sekarang dah naik ralat betul. Tak apa, sikit je. Nak beli 4 kilo ke? Kalau tak beli 4 kilo, setakat nak beli 1 gram, 2 gram, pejam mata beli je. Okay? Okay. So, nampak saya tulis kurang lebih dapat 20 gram. Okay? Dengan RM10,000, kalau kita simpan di bank, amount kita kekal RM10,000. Betul tak? Okay. Kalau kita simpan emas, kita akan dapat 20 gram. So ini beza dia kalau Tompan simpan dekat bank, dekat kalau beli emas. Okay. Dekat bank. Okay. Dekat bank. Katakanlah kenaikan 1 tahun. Contoh ini 2025. Kan? Okay, ini tahun 2025. 2026. Kenaikan bank 1 tahun kurang lebih berapa? Dia punya ni. Sekejap, yang ni saya kena buat macam ni. Sekejap, dia tak muat nanti saya nak tulis. Sini bank. Sini emas.
Sebab emas ni saya perlu tulis untuk nilainya. Okey, bank RM 10,000, emas 20 gram. Dengan nilai lebih kurang 10,000 jugalah ni. Ini saya tak ambil lah perpuluhan-perpuluhan tu. Okey, saya ambil 20,000 saja. 20 gram saja. Okey, ini tahun 2025. Katakanlah tuan-puan beli hari ini. Okey. Dekat bank kekal nilai kita. Guna satu phone. Busy now nak top up semua akaun. Busy now nak top up semua akaun. Guna satu phone kalau dari akaun Gap. Boleh je top up untuk orang lain. Kan kita ada satu function yang third party tu. Boleh je nak guna untuk top up untuk anak, top up untuk adik. Boleh guna dari akaun kita. Mana nanti kita klik third party, kita buat payment untuk diorang. Kalau beli emas lagi tinggi nilainya. Ya. Okey, sini saya nak bagi tahu. Bank, duit kita kekal ada 10,000. Emas kekal ada 20 gram. Okey, katakanlah ni kita tak tambah lagi. Saya hanya nak kira dari fokus nilai emas kita ni. Okey, kalau tahun 2025 nak ke 2026, dah habis dakwat lah pula. Sekejap. Okey, kenaikan kalau di bank setahun kurang lebih berapa? 5%. Jadi 5% kalau ini dia akan jadi berapa? Selepas 5% setahun. Katakanlah ni memang top-up tak ada top up, tak kacau dulu dia punya pokok kita panggil. Jadi 10,000 kali akan jadi 10,500 sahaja. Kenaikan sebanyak RM500 daripada simpanan pokok 10,000. Okey, nampak emas. Berapa kenaikan dia? Setahun 25%. Dia, okey, lately ni memang kita boleh pegang harga kurang lebih ada hampir saya lihat dalam 2 tahun, 3 tahun kebelakangan ni, harga emas dia memang lebih kurang 20% untuk setahun. Tetapi kat sini boleh lah. Kak Suri suka untuk nyatakan harga tu kenaikan, kita ambil macam purata lah. Kak Suri ambil 10%. Okey? 10%. Biasa log out, login akaun lain. Nanti saya study balik. Tak payah. Boleh guna akaun kita, kita buat third party. Okey? Emas, katakanlah 10%. Okey, kita tulis pen color lain. Okey, sini kenaikan 5% kan? Jadi sini kenaikan 10%. Ni saya ambil 10% je. Padahal kenaikan melebihi 20%. Tapi tak apa. Kita ambil kiraan 10% sahaja. Sebab kat sini kalau tuan-puan tengok 5 tahun kenaikan 90%. Ini kalau saya tulis 15% pun untung. Bayangkanlah 20 tahun 768. 768 bahagi 20 tahun. Nampak? 38.4% untuk tempoh 20 tahun. Setahun. Yang ini saya buat kiraan baru 10% sahaja. Okey? Biar nampak fair sikit lah. Kan saya tulis 20% lagi atau terkejut. Nak saya tulis 20%? Ke nak tulis saya tulis 15%? Mana nak? Okey? Kita bagi yang 10% pun dah sedap sangat. Tapi sebab keadaan sekarang memang naik. Okey, saya rasa saya nak tulis 15% lah. Saya ambil tengah-tengah 15%. Boleh? Selalu saya dah bagi contoh 10% kan. Kali ni kita buat tinggi sikit. Okey, 15%. Emas kalau 15% ianya masih kekal 20 gram. 20 gram ni kekal sama. Tak berubah. Tapi apakah yang berubah? Ni nilai emas. Kalau yang ini dia naik. Okey, katakanlah yang ini harga per gram 494 Okey. Katakanlah bila 494 dia naik 15%. Maka harga akan meningkat naik 568. Okey. 568 bermakna 20 gram. Nilainya dah jadi 11,300.
360. Nampak? Nilai duit kita dalam bentuk emas. Emas tak berubah 20 gram. Tapi nilainya meningkat. Okay? Yes, nilai emas berubah. Kalau ini orang kata, emas kita rugi. Kalau kita simpan, dia ada spread. Nanti saya jual kat Suzy ada spread. Rugi saya. Ini yang kena belajar emas ni. Jangan saja sebut rugi ataupun dengar cakap orang lain. Okay? Dengar cakap saya. 15% tu apa? Kenaikan harga emas. Nilai emas. Okay? Kenaikan. Okay, kalau tuan-puan kata nilai dia, okay? Katakanlah dia ada spread. Dia ada spread 9%. Maka tolak 9%. Berapa nilai ni? Akan jadi RM10,337 sahaja. Nilai emas ni. Dan tuan-puan akan cakap, tengok. Kalau saya simpan emas, hanya kalau saya jual balik RM10,337 je saya dapat. Kalau saya simpan duit, saya dapat RM10,500. Jadi dekat sini, menang dekat duit. Kan? Ini saya tak nafikan. Betul. Tapi Kak Suzy suruh simpan emas. Ini masuk ilmu yang seterusnya. Tuan-puan, ilmu simpan emas, kalau tuan-puan beli hari ini, jangan jual dalam masa 1 tahun. Sekurang-kurangnya simpan emas tersebut dalam masa 2 tahun ke atas. Sebab itu kalau ada orang yang datang pada Kak Suzy, saya nak simpan emas, 5 bulan lagi saya nak kahwin. Saya akan cakap, duit kahwin ada tak? Oh, tak ada. Dengan duit yang nak beli emas lah saya akan guna untuk kahwin. So, saya akan nasihatkan dia, jangan simpan emas. Guna duit tu untuk kahwin. Sebab, kalau tuan-puan simpan emas, dia akan ada risiko dekat sini. Spread. Okay, walaupun hari ni tuan-puan beli, akan datang lepas 5 bulan nak jual. Spread tu tuan-puan tak boleh nak cover lagi untung. Sebab itu, ilmu untuk simpan emas, tuan-puan kena beli dan simpan ini sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Okay? Jadi, kalau tuan-puan beli tahun 2025, 20 gram, biar dia diam-diam. Jom kita tengok harga kurang lebih 2027 ni macam mana. Okay, sekarang 2027. Katakanlah kenaikan duit dekat bank lagi lebih kurang 5%. Okay, kita dah ada asal 10,500. Okay, kali lagi 5%. Jadi dia akan naik jadi nilai. Mana merah? Dia akan jadi 11,025. Okay. Ini saya kira direct saja 5%. Tak kira tolak zakat ke apa ke benda lagi. Ini saya assume bank tersebut bagi dividen kat kita 5%. Okay. Jadi nilai duit dekat bank akan jadi RM11,025 kalau tuan-puan dah simpan 2 tahun. Okay. Emas. Okay. Emas katakanlah 20 gram ni tuan-puan tak jual lagi. Biar dia ada. Okay. Kalau berdasarkan harga hari ini kurang lebih kenaikan 15% saya letak. Okay. Alright. Tambah lagi sini 15%. Ke 15% nampak banyak? Okay, kita tukarlah yang ni. Kita naik. Tak apa. Saya letak je 15%. Okay, katakanlah yang ini 568 asal kan? Okay. Naik 15%. Kurang lebih harga emas tak mustahil boleh cecah RM653. Kalau tuan-puan tengok saya punya video-video sebelum ni, dia akan ada berdasarkan kenaikan lah. RM653. Okay. So, kurang lebih harga emas kita dah naik jadi RM13,060. Katakanlah 2 tahun nak jual. Okay. 2 tahun nak jual. Nak juga masuk. Tolak 9%. Spread kan? Jadi, nilai dia dah jadi 11,884. Nampak? Kita dah menang belum? Sekejap ada orang call. Hello?
Hello? Hello? Ha? Siapa nyanyi-nyanyi tu? Ya. Tengoklah. Okay, bye. Okay, nampak? 11,884 berbanding ni. Okay? Jadi ini yang Kak Sui cakap. Kurang lebih kalau emas ni simpan 2 tahun dan ke atas. Sebab itu selalu kalau ilmu keuangan, ilmu emas yang betul, gunakan duit yang nak beli emas tu, okay? Yang duit yang tuan rasa tak pakai. Jangan sibuk duit nak pakai, duit tu lah nak beli emas. Okay? Orang kau nak beli emas ke? Tak, anak kau suruh ambil. Dia tak balik sekolah lagi ni. Adalah tu aktiviti dia. Kamu darat dengan harga hari ni 494 kali 15 gram. Bukan 15 gram, 15% dulu. Oh, kenapa saya type ni? Kalau 15% baru 1 tahun naik. Kalau dah type yang harga tahun depan, dia naik lagi lebih. Sebab tu saya tak kali hari ni. Hari ni saya kali untuk harga tahun 2025, 2026. After that, setahun lepas tu, kalau kita tengok purata kenaikan sekarang dan 25%. That's why saya ambil 15%. Jadi, dia tak boleh kali dengan hari ni lah. Naik 15% lagi, harga akan datang. Okay? Sebab kita jangkaan makin lama, harga makin tinggi. Sebab itu apabila 20 tahun harga boleh naik sebanyak 768%. Bermakna kalau 15% kali 5 tahun, kenaikan harga adalah sebanyak 75% kan? Kalau di bank 5% kali 5 tahun. Baru kenaikan sebanyak 25%. Jadi ini yang kita nak pegang. Okay. Sebab itu yang ni kita nampak 5 tahun kenaikan harga emas 90%. Okay. Jadi sebab itu kenaikan tu, ada jawab soalan. Okey. Ada orang tanya. Sorry saya tak perasan. Terima kasih. 5% tu confirm bakal naik. 15% tu apa? Okey, sekarang kita berdasarkan harga harga yang semasa. Lepas tu ni cik budak baik. Kalaulah saya nak tunggu duit tak pakai tu baru nak beli emas, memang tak adalah tabungan emas. Betul. Saya memperakuinya. Sebab itu saya ajar cik budak baik kerja tak? Kalau kerja tiap-tiap bulan dapat gaji tak? Okay, maka dari gaji kita tu kurang lebih ambil 10% ke atau 20%, ambil duit tu saving emas. Dan kita andaikan itu adalah untuk saving kita. Okay, katakanlah gaji RM4,000. Okay, ambil 10%. Sebanyak RM400 je. Ini RM400 terus beli emas. Biarlah tak dapat 1 gram lagi pun tak apa. Tiap-tiap bulan buat ni. Kalau rasa RM400 sikit lah Kak Suzy, saya boleh ada lebihan 20%. Jadi RM800. Boleh. Tak ada hal. Dapat RM800 kurang lebih 1.7 atau 8 gram dah sekarang. Okay? Lagi banyak simpan, lagi bagus. Konsep orang kaya. Tuan-puan kena buat saving selalu. Barulah tuan-puan kaya. Ianya seolah-olah tiap-tiap bulan kekayaan tuan-puan naik, meningkat. Bayangkanlah ni, masa beli 400, beli emas kurang lebih dapat. Let's see lah, saya letak harga Katakanlah 400 bagi 494 hari ni. 0.8 gram. Okay, bulan depan tambah lagi 400 dapat lagi 0.8 gram. Secara tak langsung tuan-puan dah jadi 1.6 gram. Biarlah orang nak gelak kita ke apa. 1.6 gram je. Kau rasa kau kaya ke? Biarkan, pedulikan apa orang nak kata kat kita. Ataupun tuan-puan kata, aku kecil je, mak aku 1.6 gram je.
Yang penting tuan-puan konsisten. K-O-N-S-I-S-T-E-N. Konsisten. Tuan-puan konsisten sahaja simpan 400 ni. Dapat kurang lebih 0.8 gram. Kalau setahun, kurang lebih 9.6 gram dah tuan-puan ada. Maknanya hampir setahun tuan-puan berjaya mengumpul, menyimpan emas hampir 10 gram. It's okay. Itu adalah kemampuan tuan-puan. Okay? At least ada daripada tak ada langsung. Daripada tuan-puan duk dengar cakap orang RM400 kecil je tuan-puan nak beli. Tuan-puan langsung tak simpan. Maka at the end of the year tuan-puan akan nampak tak ada pun saving. Mentelah nak ada 4 ni. Saving duit cash pun tak ada. Okay? Kalau betul-betul nak menabung kena buat kerja part time. Paksa diri simpan. Ya betul. Itu adalah untuk menambahkan lagi saving. Kalau tuan-puan lihat sekarang, kalau kerja sekarang, contohlah gaji RM4,000 ni. Tengok kata memang ngam-ngam. Saya belanja kat Suzy 1 sen pun tak lebih. Saya dah tolak kira-kira apa semua komitmen. Memang tak ada boleh kurang. Saya memang tak boleh buat saving. Yes. Kena cari kerja part time. Untuk you ada extra income. Dan pastikan extra income tu untuk saving. Bukannya untuk tambah joli lagi. Okay? Kak Suzy comel. Wah, terima kasih. Sifir dia mudah je. Nak cepat dapat untung, jangan simpan emas. Emas untuk jangka masa lama. Masa 2 tahun baru ni. Dia tak lama pun. 2 tahun je. Siapa sini buat saving untuk setahun je? Saya saving untuk setahun je Kak Suzy. Lepas tu saya pergi joli. Ingat, kena faham juga konsep simpanan. Okay? Alright? Nak untung. Okey, maknanya sini tadi saya cakap, kalau tuan-puan nak guna duit dalam masa setahun, saya tak berani nak memberi jaminan tuan-puan boleh menikmati keuntungan dari emas. Okey, kerana harga emas ni dia ada naik, dia ada turun. Kemungkinan besar dalam masa 1 tahun pun mungkin turun. Sebagai contoh, ni saya bagi contoh Hari ni harga 494. Tak mustahil harga emas boleh turun 480. Okay? Apabila harga emas turun 480, by the time tuan-puan nak jual pula, 480 dia akan tolak lagi 9%. Jadi tuan-puan lagi rugi. Sedangkan masa tuan-puan beli 494. Sebab itu, kaedah terbaik untuk menyimpan emas adalah sekurang-kurangnya 2 tahun ke atas. Atau 3 tahun ke atas. Lagi lama lagi bagus. Kerana lagi lama, tuan-puan akan nikmati keuntungan yang lagi tinggi. Macam saya cakap awal-awal tadi, simpan emas ni macam kita beli rumah juga. Siapa kat sini beli rumah tahun ni, tahun depan jual? Kecuali broker lah, kan? Tak ada orang kalau kita dah miliki rumah ni, dah ada rumah ada seketul, 2 ketul. Okay? Tak ada kita nak jual tahun depan. Kita nak duduk, kita nak simpan, kita nak pakai, kita nak guna. Dan ini adalah aset kita. Okay? Sebab itu kena faham juga simpan emas ni. Kena paksa buat auto debit. Yes! Kalau tuan-puan ada yang memang saving ni dan memang cukup ini, buat terus auto debit. Auto debit 400. Maknanya kita pejam mata, kita sedar-sedar duit dalam akaun bank kita. Oh, dah tolak dah 400. Dia dah pergi emas. Okay, dah pergi saving emas. 0.8 gram. Tak apa, 0.8 gram. Biarkan. Saya dulu pun start dari RM100. Tapi RM100 dulu best. Dapat 0.5 gram. Okay. Sekarang tak sampai dah. Tak apa, 400 dalam 0.8 gram. It's okay. Macam saya kata tadi, tuan-puan sejenis yang suka belanja. Tuan-puan tengok 5 tahun kerja sebelum ni tak ada saving. Tak tahu mana pergi duit. Rasa macam belanja keluarga, belanja tu, belanja ini. Ataupun yang lebih parah, ada orang bujang. Tak ada saving. Okay? Tak ada saving. Hukum saya. Hukum. Hukum atau formula Formula saving saya senang je tuan-puan. Formula saving saya Kalau tuan-puan kerja 5 tahun, pastikan sekurang-kurangnya RM5,000 tuan-puan ada. Kalau tuan-puan kerja 10 tahun, sama juga. Pastikan RM10,000 tuan-puan ada. Dan kalau kerja 20 tahun, pastikan RM20,000 tuan-puan ada. Ini formula paling basic. Maksudnya ini kalau tuan-puan ada emergency, kalau tuan-puan memerlukan, tuan-puan baru kerja 5 tahun, memerlukan RM5,000 untuk emergency, tuan-puan ada duit tu. Katakanlah tuan-puan perlu ada RM5,000 ni, ada emergency sangat, hal emergency sangat, mungkin hal keluarga atau hal diri sendiri. Okey?
tuan-puan ada saving ni. Tak kisah dalam bentuk tunai ke, dalam bentuk emas ke apa. Janji kalau perlu disediakan dalam masa sejam ke, 2 jam ke, tuan-puan ada. Kenapa saya buat formula ni? Senang banget. Kerana kalau 5 tahun kerja, ibarat tuan-puan 1 tahun, simpan 1,000 sahaja. 1,000 kecil ke besar? Nampak besar Kak Suzy kalau nak simpan 1,000. Yes, 1,000 setahun. Tetapi kalau kita bahagikan per bulan, 1 bulan ibarat RM83, 33 sen sahaja. Kecil ke besar? RM83, 33 sen? Save gold, get rich. Nampak AI dah bagi saya punya rumusan. Pandai dia merumuskan. Save gold, get rich. Okey. Sekejap, saya nak screenshot. Jadi nampak, 1 bulan RM83, 33 sen saja. Pergi pasar Ramadan 1 hari pun habis RM83. Takkan sebulan tak boleh simpan RM83. Ini yang saya cakap tadi. Konsep dia, kalau dari gaji tuan-puan, kurang lebih ambil 10%. RM83 ibarat gaji tuan-puan sebulan RM1,000. Simpan RM83 atau RM100. Kan? Jadi, kalau gaji tuan-puan RM4,000, takkan tak boleh simpan RM100. Malulah dengan orang gaji RM2,000 boleh simpan RM200. Okay? Jadi, konsep kat sini, nak tak nak, keyword dia simpan. Itu, yes, keyword dia. Okay? Jadi, bila tuan dah faham konsep ini, sebab tu tadi ada Encik Ayam Jaguh tadi kan, dia cakap, baru kerja, umur 23 tahun, dah ada saving 13 gram emas. Dan saya buat congak kiraan kasar, lebih kurang dah ada saving dalam 6,000 lebih. Kan, 13 gram. Nampak? Dan tadi dia kata 13.4 kan? Lebih kurang dah hampir 7,000. Yes, you are great. Baru umur 23 tahun dah ada saving hampir 7,000. Kerja pun saya rasa mungkin setahun 2 tahun. Jadi, you dah melepasi formula ni. Very good. Tapi janganlah dah melepasi formula ni. Kak Suzy kata setahun 1,000 je. Jadi 5 tahun kena simpan 5,000. Selebihnya saya bolehlah joli. Janganlah macam tu pula. Okey? Yang itu, tuan-tuan kenalah tambah lagi. Ini saya kata paling minimal. Dapat lebih lagi bagus. Dia sepatutnya nak bagus lagi, ikut tahun tuan-tuan kerja. Kalau 10 tahun kerja tu sebaiknya, ada berapa ribu? 100,000. Lagi best. Ibarat yang ini, 1 tahun, sebulan dalam 800 lebih tuan-tuan buat saving. Okey? Supaya akan datang tuan-tuan lagi grow. Lagi kaya, membina kekayaan. Sebab macam saya kata, akan datang, kita tak tahu apa emergency kita, apa life kita. Dan secara tak langsung, ada orang, dia tanya, saya simpan emas-emas ni banyak nak buat apa Kak Suzy? Nanti saya mati juga. Apa pendapat tuan-puan? Negara jiran dah kalut beli emas, duit dia jatuh teruk. Ya, Indonesia, duit dia jatuh teruk sekarang. Siapa beli nak beli mata wang Indonesia sekarang, quite good. Kalau tu perasa akan datang dia boleh naik. Tapi tak mustahil dia boleh naik balik lah. Cuma ambil masa sikit. Okay, tapi siapa yang beli emas, siapa yang ada duit, pergi beli emas. Okay, sebab dia nak secure duit dia. Kenapa dia kena beli emas? Sebab dia nak secure. Kalau dia simpan duit dekat bank, rupiah tu, lagi jatuh nilai dia. Tapi kalau dia dah beli emas, dia dah secure. Dia pergi mana-mana negara, dia dah ada gram emas dia. Dia tukarlah mana-mana mata wang negara. Tak ada masalah kalau katakan dia ada 20 gram. Dia pergi mana-mana negara, dia dah ikut harga semasa. Kalau dia simpan rupiah, tak mustahil nanti akan datang ada negara langsung tak iktiraf rupiah. Okay? Macam Zimbabwe dulu. Masa negara dia jatuh. Venezuela. Kan? Jadi, kita Malaysia Alhamdulillah. Ekonomi kita masih kuat lagi. Okay? Mantap pencerahan. Okay, terima kasih. Okay, jadi ini saya baru buat tahun 2027. Tuan-puan imagine kalau tahun 2028. Selepas 3 tahun. Okay, saya tambah sikit sebelum saya end live. Bermakna kalau kat sini tambah lagi 5%. 5% daripada nilai ni.
Okey, maknanya kat sini dia tambah juga 5%. Kenaikan 5% lagi dari bank. Kita harap bank ni kekal lah naik 5% Okey, kalau yang dua ni emas 20 gram kekal ada. Nilai dia dah naik berapa? Okey, kalau 653 naik 15%. Jadi kurang lebih masa ni harga emas tamu saya 750 segram. Okey. Kalau 750 kali 20 gram. Nilai kita dah naik jadi 15,000. Okey, nampak? Alright? Ini kiraan kasar Kiraan kasar saja. So, kalau ditolak 9%. Katakanlah tuan-puan jual Tuan-puan dapat tunai 13,650. Nampak? Berapa beza 11,576 dengan 13,650? Mana untung? 2,000 lagi tuan-puan untung dengan emas. Padahal duit asal, duit yang sama 10,000. Okey, sebab itu ini kita menggalakkan tuan-puan tukar duit tu jadi emas. Ni, kalau duit dekat tuan-puan ada tunai sekarang, tak kisahlah dekat bank, tabung haji, ASB atau mana-mana tuan-puan ada, simpan bawah katil ke, simpan dalam tempayan ke. Contoh macam baru-baru ni ada kes yang kebakaran di tragedi di Putra Heights tu kan? Country Heights ke Putra Heights? Okey. Kat Puchong tu kan? Kan dia kata dia nak pergi umrah, duit dia habis terbakar. Bermakna dia simpan tunai kat rumah. Bila dia simpan tunai, duit kertas terbakar, nilai dia jadi kosong tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan simpan emas, terbakar, nilai dia jadi berapa? Tetap emas, tetap bernilai. Emas, kalau tuan-puan nak jual, dilihat daripada dua benda sahaja. Ketulinan dan juga berat. Katakanlah, contoh, emas ini terbakar. Habis kad ni, habis semua kad, tinggal emas gambar ketupat ni je. Gambar ketupat ni pun dia dah tak cantik, tak bersinar dah warna kuning. Dia jadi warna hitam, legam sebab terbakar. Tapi sifat emas ini hilang atau tidak? Tak hilang. Sifat emas kekal ada, iaitu ketulinan dia masih ada dan juga beratnya masih ada. Selagi ada ketulinan, selagi ada berat, tuan-puan jual emas ini walaupun terbakar, walaupun komod, walaupun dia dah kerepot. Okey, mungkin kebakaran yang besar Okey. Jangan risau walaupun dia hanya jadi macam bentuk batuan kecil. Dia dah kerepot semua kan? Okey. Kau dah kenapa nak restrict? Aduh. Marah kat TikTok. Dia hantar ni restriction. Okey. Tetap laku. Tapi berbanding kalau tuan-puan simpan duit kertas tu kat rumah, terbakar, benda tu dah jadi abu debu, tuan-puan bawa pergi BNM pun BNM tak nak terima. Okay, sebab dah jadi debu. Dan kalau nak tengok yang kesan-kesan kebakaran duit pun, BNM akan tengok berapa persen tahap kebakaran tersebut. Ada duit, kalau terbakar sikit, dia masih lagi kita boleh tukar kepada tunai. Okay, boleh lagi tukar. Tapi kalau dah lebih, tak silap saya, lebih 80% ke lebih berapa puluh persen, dah tak terima. Nilai dia jadi kosong. Walaupun duit tu katakanlah sebandel tu ada 10,000. Kalau emas lepas terbakar tu dah hitam, macam mana nak cari? Sebab tu kita kena tahu emas kita tu duduk macam mana. Kat mana? Okay, katakanlah kita tahu rumah kita ni, dalam ni, kotak ni kita tahu ada. Lepas tu kita kais, tengok okey ada lagi. Dan kita tahu kita kais, itu adalah emas kita. Bawa aja. Tapi kalau dah betul hitam, tuan pun tak boleh trace. Ya, kita aku letak mana? Mana? Sebab rumah terbakar, dia hanya terbakar gitu. Biasanya runtuhan tu dia akan duduk ke bawah kan? Dia takkan jadi kucak-kacir kecuali ada puting beliung. Kan? So runtuhan ke bawah. Jadi ke bawah berat-berat walaupun rumah 2 tingkat, tu pun boleh agak kat mana emas tu ada. Malah kalau kita tengok dalam berita-berita pun ada kebakaran, dia jumpa balik segumpulan emas dia sebab dia tahu kat mana, jadi dia jumpa nilai emas tu lebih 20,000, masih bernilai walaupun hitam. Sebab itu janganlah tanya saya kat mana emas saya letak kat Suzy. Itu saya tak boleh nak tolong.
Tapi kalau tuan-puan rasa takut nak simpan kat rumah, risau apa-apa terjadi, tuan-puan boleh simpan dekat safe deposit box. Itu lagi senang. 24 jam ada orang jaga emas kita. Bayar setahun dan RM350 sahaja. Lebih kurang RM1 sehari. Orang jaga emas kita tak kisah tuan-puan letak berapa banyak. Tuan-puan nak lagi bagus, tuan-puan up dia punya insurans. Selamat. Tuan-puan tak pening kepala. Okay? Jadi, kaedah emas ni banyak kaedah yang mana tuan-puan boleh nak selamatkan. Okey, so kat sini, ni ada baru 3 tahun ya. Ni tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nak berapa tahun lagi tuan-puan cubalah kira. Kalau tuan-puan rasa harga saya letak 494 ni tinggi, tuan-puan boleh guna harga 450 ke. Dan tuan-puan akan nampak emas tetap menang at the end. Okey, lagi lama tuan-puan simpan, lagi menang berbanding dengan tuan-puan simpan duit dekat account bank. Kak Suzy cakap berdasarkan fakta. Okey, kita bukan saja-saja sebab Kak Suzy ni dealer public gold ke, Kak Suzy saja nak beli korang, nak beli emas. Tak kisah kalau tuan-puan tak nak tukar. Tuan-puan kata, Kak Suzy saya sangat suka simpan duit dekat bank. Saya suka tengok nombor-nombor dekat bank. Dipersilakan. Kak Suzy tak marah pun. Okey? Sebab tuan-puan tak nak beli emas, terpulang kepada tuan-puan. Kak Suzy beli emas. Nampak ni dulu kita beli emas segram RM200. Harga sekarang RM494. Siapa untung? Kak Suzy yang untung. Tuan-puan tak untung sebab tuan-puan tak nak beli. Jadi akan datang hari ni Kak Suzy beli 494. 3 tahun lagi mungkin naik RM700. Siapa yang untung? Kak Suzy yang untung. Tuan-puan tak untung sebab tak nak beli. Macam tu lah ayat dia. Okey? Jadi terpulang kepada tuan-puan. Saya tak marah pun kalau siapa-siapa tengok video saya ni nak kutuk saya ke pasal emas ke, tak nak beli ke, ketegak tak nak beli. It's okay, it's your money. Kak Suzy pun tak minta. Okay? Emas apa ni? Ini saya cerita tentang ilmu emas dan kalau tanya saya dari Public Gold. Ni emas ketupat. Dah habis dah pun. Ini kalau siapa ada beli extra ni dah boleh jual extra mahal. Okay, Cik Norlia binti Mat. Hai Cik Puan Norlia. Saya sedang menceritakan tentang kelebihan menyimpan emas berbanding dengan duit di bank. Jadi maksudnya kat sini kalau kita ada duit RM10,000, kalau kita simpan setahun, kenaikan mungkin dapat dalam RM10,500 sahaja. Tapi kalau kita simpan emas, kemungkinan nilai emas kita tu dah naik lebih RM11,000. Kalau kita simpan lagi lama, macam ni baru 3 tahun, nilai duit kita simpan mungkin baru naik dalam RM11,576. Tapi kalau emas, kemungkinan besar dia dah hampir RM15,000 nilai emas kita dengan jumlah 20 gram yang sama. Okay, nampak? Ini kalau kita ada 20 gram. Kalau kita ada 2 kilo, kira sendiri. Jadi maksudnya kat sini, Kak Suzy sarankan, amat menyarankan tuan-puan semua, sekiranya tuan-puan ada saving duit, cash, duit tunai di bank, tak kisah mana-mana bank, tabung haji ke, ASP ke atau bank-bank biasa, Kak Suzy amat nasihatkan tuan-puan tukarlah wang tersebut jadi emas. Okay? Kalau nak selamat, nak secure, nak genuine emasnya, belilah di Public Gold. Kenapa Public Gold? Sebab kami memang meyakini emas Public Gold adalah genuine. Berat dia, apa yang tertera dekat sijil ni, itulah berat dia. Ketulenan dia sama, malah mudah untuk jual balik. Serta mudah untuk gadaian. Kebanyakan mana-mana tempat gadaian akan terima emas Public Gold. Tapi kalau emas jenama lain, ada certain jenama emas tidak diterima untuk gadaian. Okey? Jadi sebab itu tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli emas, kena beli emas yang betul. Selalu Kak Suzy cakap, beli emas yang betul, beli emas yang betul. Kerana kalau tuan-puan beli emas yang salah, tuan-puan akan mengalami kesusahan kalau nanti nak pakai duit, tuan-puan tak nak jual lagi, tapi tuan-puan tak boleh gadai. Okey? Jadi itu adalah antara ilmu kita hari ini. Okey, dekat 4.30 dah. Okey, jadi tuan-puan, terima kasih kerana mengikuti sesi live saya ni. Sekiranya mahu ilmu-ilmu yang lain ataupun mahu Kak Suzy bantu, tuan-puan nasihat ke apa berkenaan dengan tabungan emas, simpanan emas atau macam apa-apa sahaja tentang emas lah. Okey, tuan-puan boleh hubungi saya. Okey, nombor telefon saya ni. Tengok sini. Tak boleh sebut, nanti TikTok marah. Okay? Ataupun boleh tengok saya punya YouTube, Suzy Isa Channel.
Okey, saya banyak berkongsi tentang ilmu-ilmu emas, ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu cara berjimat, ilmu-ilmu tutorial, sistem, banyaklah. Okey, jadi tuan-puan boleh masuk sini untuk tengok dan belajar. Kalau tuan-puan rasa nak kontak Kak Suzy tolong bantu saya, bla 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 bla. Okey, macam pagi tadi kan, ada customer Suzy, saya ada duit 100,000. Apa emas yang patut saya beli? So saya akan advise dia. So saya akan tengok, kenapa dia nak beli ni duit? Sebab dia kata dia ada duit 100,000. Dia takut duit dia tu habis dah ke mana-mana. Tu satu. Dan yang kedua, dia takut harga emas naik lagi. Sebab last week lah. Last week dia dah beli dah emas. Minggu ni dia tambah lagi. Okey? Jadi nampak tuan-puan, emas ini sangat-sangat bagus. Ingat duit kertas dicipta oleh manusia. Emas dicipta oleh siapa? Oleh Allah. Maknanya kat sini manusia tak boleh cipta emas. Emas ni pun ada di dunia limited sahaja. Kita tak tahu, mungkin akan tiba satu masa emas ni dah habis dalam kerak bumi. Sekarang memang ada lagi. Kita tak tahu satu masa nanti emas ni habis di kerak bumi. Bermakna hanya emas-emas yang ada di muka bumi saja akan tersebar ketika itu. Dan ketika itu kita tak tahulah nilai emas ni macam mana. Sebab itu tuan-puan, ada duit sekarang, beli emas. Kalau tuan-puan kata, saya simpan duit dekat tabung haji. Saya nak pergi haji, Suzy. Macam mana ni? Tuan-puan, kalau tuan-puan plan nak pergi haji, duit dekat tabung haji tuan-puan tinggalkan untuk cukup yang limit pendaftaran tu kan. Tak silap saya 1,300 kan? Yang tu jangan keluarkan semua. Biarkan. Okay? And after that, selebihnya tu, tuan-puan boleh keluarkan. Tukar jadi emas. Nanti saya nak pergi haji, saya tak terpilih pergi haji pula. Tuan-puan, kalau kita nak pergi haji, pihak tabung haji, dia tak tengok dari saving kita. Dia akan tengok queue number kita dahulu. Bila dia tengok queue number, urutan kita punya urutan nombor untuk pergi haji tu berapa-berapa. So dia akan ikut yang itu. Dan apabila dia tawarkan kita nanti, barulah dia akan cakap, okey puan nak pergi haji kena bayar 20,000 contoh. So dari situ dia akan bagi masa kat kita. Okey, untuk sediakan 20,000 ni. Jadi tuan-puan ni dah ada emas, maka dari emas ni boleh jual atau gadai terpulang tengok keuangan tuan-puan. Barulah pergi bayar pergi haji. Ini selalu orang tersalah faham. Dia ingat jumlah yang duit dekat tabung haji itulah menyebabkan dia terpilih pergi haji. Tidak. Okey, tidak tidak. Kecuali ada kes-kes terpencil. Sebagai contoh mungkin emergency. Saya pernah terserempak dengan seorang kakak ni masa saya pergi haji hari tu. Disebabkan dia dah emergency. Dia macam dah last minute. Pihak tabung haji pun bagi masa dia kurang lebih 5 hari sahaja untuk preparation dan dia sampai haji. Disebabkan yang tu je tabung haji tengok tuan-tuan punya keuangan. Itu pun nak dapat that thing is agaknya sangat kecil percentage tu. Okey? Jadi sebab itu kalau tuan-puan rasa tengok plan tuan-puan nak pergi haji, mungkin tuan-puan tahu queue number tuan-puan mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun lagi, simpan je emas dia sekarang. Tak payah simpan kat tabung haji. Marah orang tabung haji kat saya. Okey? Sekejap saya nak duduk. Kita pusing. Alright. Jadi tuan-puan, sampai di situ sahaja perkongsian saya. Saya harap ilmu hari ini bermanfaat. Nanti kita sambung lagi. Esok je. Esok boleh tak? Esok sebenarnya saya ada kick off meeting dengan pihak Public Gold pagi sampai tengah hari. Petang saya tengok dulu macam mana sebab kami dari tim PG1M akan ada celebration 100 FMDs. Celebration lah kita first 100 FMDs dari tim PG1M. Kerana kalau kami ejen-ejen Public Gold ni, dealer-dealer Public Gold, kami ada celebration kami juga. Jadi esok pun Kak Suzy ada sampai dinner. Kalau petang tu Kak Suzy cubalah live. Okay, kita tengok mungkin Kak Suzy boleh live dari hotel nanti. Alright, okay. Terima kasih Kak Suzy. Okay, sama-sama. Di atas perkongsian ilmu bermanfaat. Ya, terima kasih Cik Yasin, Cik
Okey, cik nama dia panjang. Okey, okey. Terima kasih mengikuti sesi live saya dan juga yang lain ni. Ada 12,000 ni yang tengah tengok ni. Okey. Kalau nak tengok lagi ilmu-ilmu saya yang kongsikan lain, tuan-puan boleh tengok dekat YouTube channel saya iaitu Suzy Isa Channel. SUZIE-ISACHANNEL. Kalau nak hubungi saya, boleh tengok dekat border YouTube channel saya tu ada nombor telefon saya besar-besar. Okey, boleh hubungi saya. InsyaAllah saya bantu mana yang termampu untuk tuan-puan. Encik Hanafi. Ya, Encik Hanafi. Okey, Encik Hanafi sikat rambut sikat tepi. Gitu. Okey, I can imagine you. Okey. Jadi, terima kasih Encik Hanafi. So, tuan-puan, saya doakan moga tuan-puan kaya dan membina kekayaan dengan emas. Ingat ingat Kak Suzy, ingat emas. Gitu. Okey? Ingat public ku, ingat Kak Suzy. Gitu. Jadi tuan-puan, binalah kekayaan dari sekarang kerana kegunaan dia bukan untuk kita sekarang. Dia akan guna untuk masa depan. Kalau tuan-puan rasa nanti saya mati, saya tak ni kan. Contohlah kan. Ingat kita ada keturunan kita lagi. Okey? Jadi tuan-puan rancang dari sekarang, insya-Allah ianya boleh memberi kebaikan di masa akan datang lagi. Alright? Selamat Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya. Terima kasih Cik Hanafi. Okey, terima kasih dengan ilmu-ilmu yang dikongsi ya. Terima kasih tuan-puan juga kerana sudi dengar perkongsian saya kan. Okey. Kenapa pula ni dia dah keluar. Dia dah keluar mesej besar-besar ni. Baik. Okey, alright. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Macam mana nak off ni? Baik. Sekejap Oh, dia dah hilang. Okey, tata. Jumpa lagi. Esok saya cuba. Kalau saya tak live tu minta maaf lah ya. Sebab saya agak busy esok. Kalau ada. Alright, tata. Nanti rakaman ni saya akan upload dekat YouTube juga. Jadi boleh dengar apa perkongsian saya tadi. Siapa-siapa yang terlepas dari awal, boleh dengar perkongsian. Selamat Hari Raya Kak Suzy. Ya, selamat Hari Raya. Terima kasih.